Pernah tak anda rasa frust bila nak buat urusan online dengan majlis tempatan? Kadang-kadang rasa macam lagi senang pergi beratur kat kaunter kan? Nah, hari ini kita akan cuba faham kenapa wujudnya jurang yang sangat besar antara impian sebuah kerajaan digital dengan realiti yang sering kali mengecewakan. Bayangkan sekejap, semua perkhidmatan kerajaan lancar je. Nak perbaharui lesen, satu klik. Nak dapat maklumat, semua di hujung jari. Bandar-bandar kita pula diurus dengan teknologi pintar. Inilah, boleh kata, impian yang dikejar oleh hampir semua kerajaan di seluruh dunia. Tapi, persoalannya, kenapa impian ni rasa macam jauh sangat? Kenapa bila kita isi borang online, lagi pening kepala daripada isi guna pen? Inilah misteri besar yang akan kita cuba rungkai bersama-sama hari ini. Okey, biasanya projek mega macam ni akan bermula dengan satu pelan induk peringkat nasional. Kalau di Malaysia, kita ada MyGov.EA atau nama panjangnya Seni Bina Perusahaan Kerajaan Malaysia. Senang cerita, ia ni macam satu blueprint gergasi untuk pastikan semua sistem dan teknologi kerajaan boleh bersembang antara satu sama lain tanpa sebarang masalah. Dan kat sinilah ceritanya jadi menarik. Sebab pelan induk yang nampak hebat atas kertas ni cuba untuk dipadankan pada dua jenis pemain yang dunianya sangat-sangat berbeza. Satu, Kementerian Persekutuan yang besar dan satu lagi, Majlis Tempatan atau PBT yang jauh lebih kecil. Cuba kita tengok perbezaan ketara antara dua entiti ni. Di sebelah kiri, kita ada agensi pusat. Fikirkan kementerian. Takbir urus dia berpusat, bajetnya besar, sumber manusianya ramai dan fokusnya adalah pada dasar-dasar peringkat negara. Manakala di sebelah kanan, PBT. Operasinya lebih setempat, bajet dan kaki tangannya terhad dan fokus utama dia adalah untuk bagi perkhidmatan terus kepada komuniti di sekalian kita. Nak bagi senang faham, diorang ni macam bermain dalam liga yang berbeza. Tak logik kan kalau kita bagi buku peraturan yang sama kepada pasukan bola sepak Liga Super dengan pasukan bola sepak sekolah, lepas tu kita harapkan hasil yang sama. Memang takkan jadilah. Struktur, bajet, matlamat, semuanya lain. Jadi, apa yang berlaku bila kita cuba paksa juga satu pelan gergasi ni ke atas sebuah majlis perbandaran yang kecil? Hasilnya boleh dijangka memang jauh panggang dari api. Okey, ini bahagian yang paling mengejutkan. Selepas 6 tahun Pelan Digital Nasional ni dilancarkan, agak-agak berapa kadar penggunaannya di peringkat PBT? Kurang daripada 1%. Ya, betul. 0.7%. Ini bukan lagi isu teknikal. Ini dah jadi satu kegagalan sistemik. Tapi ini bukan sebab PBT ni degil atau tak nak berubah. Mereka berdepan dengan masalah yang sangat nyata. Satu, mereka tak berapa faham konsep teknikal yang kompleks ni. Dua, bajet dan staf IT pun tak cukup. Dan yang paling kritikal, sistem komputer sedia ada di setiap jabatan tu macam duduk dalam dunia sendiri. Tak boleh berhubung antara satu sama lain. Dan inilah sebabnya semua ni penting untuk kita semua. Sebab masalah-masalah atas kertas ni lah yang menjadi punca kekecewaan kita setiap hari. Inilah sebabnya kita kena isi maklumat yang sama berkali-kali bila mohon lesen. Inilah sebabnya aduan kita tentang jalan berlubang tu seolah-olah hilang entah ke mana dalam sistem. Jadi, jelaslah pendekatan satu saiz untuk semua ni memang tak berkesan. Menyedari hal ni, sekumpulan penyelidik pun memulakan satu misi penting untuk mereka bentuk satu kerangka kerja digital yang baru yang dibina dari bawah ke atas khas untuk realiti PBT. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena faham dulu istilah penting ni, Seni Bina Perusahaan atau EA. Cara paling mudah nak faham EA ni, bayangkan ia macam pelan induk sebuah bandar. Pelan tu pastikan jalan raya, paip air dan grid elektrik semua bersambung dengan betul supaya bandar tu boleh berfungsi. EA buat benda yang sama tapi untuk sebuah organisasi. Ia pastikan semua teknologi, data dan proses kerja bersambung untuk capai satu matlamat. Dan para penyelidik ni bukan main buat je. Diorang ikut satu proses 4 fasa yang sangat teliti. Mula-mula, diorang siasat dulu apa punca masalah. Lepas tu, diorang reka bentuk draft penyelesaian. Kemudian, draft tu disemak dan disahkan oleh pakar-pakar dalam bidang ni. Dan akhir sekali, mereka uji sama ada ia benar-benar praktikal untuk digunakan dalam dunia sebenar. Jadi, apa penemuan terbesar daripada semua usaha ni? Apa sebenarnya jawapan kepada masalah yang kita bincangkan dari tadi? Jawapannya sebenarnya, satu idea yang nampak sangat mudah, tapi ironinya sering terlepas pandang. Dan inilah dia kuncinya. Kunci kejayaan bukanlah satu plan yang lebih canggih atau teknologi yang lebih hebat. Ia adalah tentang pengiktirafan. Mengiktiraf dan menghormati hakikat bahawa setiap PBT itu unik.
Mereka ada autonomi dan mereka perlukan kebebasan untuk menyesuaikan apa-apa plan mengikut acuan mereka sendiri. Tapi ini tak bermakna kita campak je Plan Nasional tu. Tidak, Plan Nasional tu masih lagi penting sebagai panduan. Cuma, kita kena lihat ia sebagai satu set garisan panduan yang fleksibel, bukan macam kitab peraturan yang tak boleh diubah. Pemimpin tempatan perlu diberi kuasa dan kepercayaan untuk olah plan tu supaya ia betul-betul kena dengan kapasiti, bajet dan keperluan komuniti mereka. Bila kita dapat buat macam ni, faedahnya sangat besar dan nyata. Urusan kita dengan majlis tempatan akan jadi lebih mudah dan lancar, duit cukai yang kita bayar akan digunakan dengan lebih cekap untuk teknologi yang betul-betul berguna. Dan yang paling penting, ia dapat membina semula jambatan kepercayaan antara kita sebagai rakyat dengan kerajaan tempatan yang berkhidmat untuk kita. Jadi, ini membawa kita kepada satu persoalan terakhir untuk direnungkan. Pengajaran besar daripada kisah ni ialah penyelesaian generik selalunya akan gagal bila berdepan dengan masalah yang kompleks dan berbeza-beza mengikut konteks. Persoalannya, kalau pendekatan satu saiz untuk semua ini tak berkesan untuk kerajaan, di mana lagi dalam hidup kita? Mungkin dalam bidang pendidikan, kesihatan atau ekonomi, kita patut mula fikirkan penyelesaian yang lebih spesifik dan disesuaikan.